Allah, my gamer. Allah. Allah. Dah macam. Jom kita analisis kerosakan dia. Okay, first kemah besar ni masa saya beli patah. Okay, ui lebat betul ni. Okay, ini saya tak patah ni. Ini just dia terangkat saja. Sebab dia punya pull dia tu fleksibel. Yang flysheet besar ni apa punca kegagalan dia? Kalau saya tengok ni, batang ni macam okey. Tali tu macam okey lagi. Saya punya pancang ni semua survive, tak tercabut pancang. Air dalam kemah ni basah tak? Dalam kemah basah berjeruk. Tak apa, biar kita satu-satu dulu. Ni tali ni. Okey, puncanya ini. Saya punya pancang yang saya beli ni pun tercabut. Ini mesti beban berat sangat ni. Mesti angin kuat sangat. Kepam. Yang ni survive pula. Ni air bertakung ni nak kena buang dulu. Ya. Ui, berat. Okay. This one first. Okay. Ini ball settle. Yang besar ni dia dah berpusing. Okay, patutnya macam ni. Okay, yes. Okay, so satu pole ni patah, nampak tu? Bucur, dia tengah. Penyambung dia sini dengan sini patutnya. Patah. Oops. Pole ni boleh cari kat online kot. Shopee ada jual kot. Untuk kemah yang ini, rasa ini senang ni. Saya rasa kemah ni saya hanya perlu tarik yang sana. Okey, betul. Ini pun pancang dia tercabut. So kegagalan pada pancang. Aduh, pancang dah dalam dah. Bismillah. Hup. You share the same pancang. Ribut satu hal. Lepas tu pula saya tak datang tapak ni dekat 2 hari dah. 3 hari, 2 hari. Sebab saya kerja kat luar. Saya pergi KL. Ada event green energy macam tu lah dekat KLCC iGEM. iGEM ni adalah international punya event untuk teknologi hijau. Kalau hall pertama ni dia fokus dalam tenaga. Kalau tenaga hijau ni biasanya kaitkan dengan solar lah. Jadi memang ada banyak sistem solar kat sini. Teknologi untuk mounting solar ada, solar panel untuk kita letak atas air ada. Kalau ikut saiz tu dalam maybe 1000 ke 1200 watt punya solar panel. Frame tu akan lekat pada pelampung dan jadi macam platform lah. Rasanya kalau kita repurpose botol-botol lama pun cun juga ni. Ni booth TNB lebih pada penerangan. Kalau korang nak tahu kan, TNB dah sponsor dalam 15 video education dekat Berani buat. Sama macam ni. Oil Miles. Ini rasanya dah sponsor dalam 5 video. Selain daripada convert tenaga solar ke elektrik, kita boleh convert tenaga solar terus ke tenaga haba. Contoh ni design untuk harvest tenaga solar tu dia pakai tube. Biasanya saya jumpa jenis leper je. Luas permukaan bertambah tapi efisien dia bertambah ke? Menarik. Dan saya datang ke iGEM ni sebenarnya nak pergi ke booth MNA Solar ni. Diorang minta saya sampaikan hadiah pemenang yang dapat set 20,000 ni. Mantap. Kat booth diorang ni, diorang gunakan Felicity Solar yang macam saya pakai sekarang. Daripada set yang kecil untuk low power device macam ni diorang ada, sampailah yang lebih 10,000 kilowatt. Kalau korang tanya pendapat saya, Felicity Solar ni kira produk yang harga mampu milik dan reliable. Dia bukan produk yang premium harga mahal. Kalau nak optimumkan bajet pasang solar, ini antara brand yang saya syorkan. Dan jangan expect benda yang terlalu advance lah. Dewan 1 banyak benda pasang solar, yang dewan-dewan lain ni banyak tentang teknologi hijau yang lain. Contoh yang ni forklift yang rechargeable. Saya tak expect BYD produce produk forklift macam ni. Saya ingat dia jual kereta dengan bateri je. Itulah, bila dah ada platform ni, macam-macam dia boleh buat. Dan benda yang paling mengejutkan saya dekat iGEM ni adalah inverter ni. Tok tu,
110,000 watt. Besarnya. Tengok dia punya input solar panel tu. Kemain banyak lagi. Ada 10 MPPT situ. Maksudnya kita boleh cocok 10 set solar panel. Ini level-level industri dah ni. Saya main level rumah je. Bila jalan-jalan macam ni, saya tengok dia punya mini hall ni pun tertarik. Ni first time sebenarnya saya jumpa orang guna cardboard untuk structure yang agak besar macam ni. Kerusi ke dah biasa? Cuba korang komen. Untuk dewan lain saya tak sempat nak usah, kena ambil anak sekolah. Dah, jom sambung tengok kemah. Okay, dalam pula. Woohoo. Oi, banjir. Ni, jom kat luar jap. Ush. Ini macam kena ada pump ni baru senang. Oh, ni kat kawasan tilam ni tempat mai anak tidur. Angkat jap. Oi, banjir juga. Bertakung air situ. So, kerosakan hari ni kemah ni okey. Saya punya fly sheet besar ni pun tak ada masalah. Yang kemah putih dia loss lah. Rosak dah, patah kaki dia 1, 2, 3, 4 kaki patah, kat frame atas pun patah. Okay, burn. Yang dome ni boleh diselamatkan, hanya patah satu pole sahaja dan yang lain tak ada koyak. Ini patutnya boleh diselamatkan kalau saya pancang properly. Saya letak saya tarik tali, ikat ke lantai kuat-kuat. Tapi saya termiss kat bahagian satu side saja. Saya tak letak tali, saya just talikan sebelah side. Satu side lagi tak ikat ke lantai, jadi dia terbang ke sana lah. Sebenarnya sekarang ni saya dalam proses untuk buat box tu, mailbox. Nak letak surat dan juga orang boleh delivery barang ke sini, terus dia masuk dalam bekas simpan. Orang tak boleh buka kecuali orang pecahkan dia punya box tu lah. Saya tengah design benda tu. Simple design dia tu dah siap, saya tengah nak buat je. Tapi dah reboot kemarin, kita reda je lah. Alright, pukul apa ni? Sedang dekat maghrib dah kot. Saya nak balik dah. 6.40 dah. Alright, tu je. Untuk next video punya projek ni saya rasa dalam sempat kot hujung minggu ni, dalam Ahad keluar dekat YouTube dulu. Tengoklah kalau sempat. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat, subscribe sekali. Kalau korang nak support saya bangunkan studio education untuk Fasa 3 ni, pergi ke beranibuat.com/Fasa3. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Jom ya. Ini kita kena pergi esok nak bawa pump. Bagi dia kering sikit lah. Open. Ya, jom.